Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Razzie Jidin mempersoalkan tindakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasegaran mengiringi aktivis Arumugam Dorasami ke mahkamah pada Selasa. Menurut beliau, kerajaan perlu memberi penjelasan segera berhubung kewajaran kehadiran Ahli Parlimen Ipoh Barat itu bersama individu yang dituduh. Wajarkah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri hadir ke mahkamah bersama seorang individu yang dituduh? Kerajaan perlu memberi penjelasan segera, katanya ringkas menerusi hantaran di Facebook. Gesaan sama turut disuarakan oleh Ketua Angkatan Muda Keadilan Johor, Muhammad Faizuddin Puat yang meminta Kulasegaran menjelaskan kapasiti kehadirannya itu. Katanya, penjelasan itu penting bagi memastikan tindakan berkenaan tidak menimbulkan persepsi negatif kepada kerajaan. Kita tidak mahu perkara ini memberi gambaran yang salah kepada rakyat, seolah-olah kerajaan memihak kepada Arun atau cuba menunjukkan sokongan politik terhadap beliau. Kita bimbang juga tindakan ini boleh merosakkan imej kerajaan madani dan Perdana Menteri di mata rakyat Malaysia, katanya.